Bila jadilah helah nafas kekuatan, indahnya masa depan, nanti tiada sesama dan keluhan. Pasti berseri senyuman terukir nanti, tak lagi kejayaan hati. Semuanya telah tertulis, tersusun atur dengan sempurna. Kau juga dia hanyalah hamba, gembala dalam semua cerita benar, semua benar. Hari ini, esok, semalam, semuanya untuk satu destinasi yang pasti abadi. Pasti berseri senyuman terukir nanti, kita meraih kejayaan hakiki. Semuanya telah tertulis, tersusun atur dengan sempurna. Kau juga dia hanyalah hamba, gembala dalam semua cerita benar, semua benar. Hari ini, esok, semalam, semuanya untuk satu destinasi yang pasti abadi. Baiklah, itu dia bacaan sajak diiringi dengan seruling yang cukup bermakna dari Syaza Suraya dan juga nyanyian solo daripada Nas Ashri. Muzik itu sebenarnya universal bagi saya, kerana muzik adalah media menghubungkan apa yang tidak mampu diluahkan dengan kata-kata. Dan studio kita hari ini sebenarnya sangat beruntung, sangat bersyukur menerima kehadiran artis-artis yang cukup ternama dan begitu komited, walaupun kita tahu yang sebenarnya mereka masing-masing sibuk dengan kerjaya mereka. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua artis-artis yang datang di studio. Dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada insan yang istimewa bersama kita pada hari ini, yang baru lepas menyanyikan sebuah lagu yang cukup indah, Nas Ashri dengan lagunya Pasti Berseri. Aku, kau juga dia hanyalah hamba kembara dalam sebuah cerita benar. Saya tertarik sebenarnya dengan setiap patah yang ada dalam lirik dalam lagunya. Maksud yang sangat mendalam dan sangat bermakna. Dan saya rasa anda semua di rumah juga pasti merasakan sedemikian, yang mana memang terpukau dengan nyanyian beliau. Jadi apa itu kalau kita berborak-borak sebentar dengan Nas Ashri, mesti anda semua nak tahu siapa jejaka hebat yang ada di studio untuk hari ini. Okey, Nas. Assalamualaikum. Apa khabar, Nas? Alhamdulillah. Okey, Nas. Mungkin penonton di rumah maupun di studio ingin tahu tentang latar belakang Nas. Boleh ceritakan sikit sebelum? Sebenarnya nama saya Muhammad Azmi Muhammad Ashri. Saya berumur 21 tahun, nak masuk 22 tahun. Dan saya minat nyanyi ni masa kecil lagi, sejak berumur 4 tahun. Kemudian saya bermula daripada nasyid semasa umur saya 8 tahun. Kemudian saya serius dalam bidang nyanyian pada umur 12 tahun. Dan sehinggalah kini saya meneruskan kerjaya saya. Dan macam Nas sekarang ni, Nas selalu perform dekat mana-mana tempat. Saya pernah perform di mana-mana tempat, di mana-mana saja. Seperti di Putrajaya, di PWTC,
dan sebagainya. Banyak lagi rumah orang kahwin. Kalau kita dengar Nas cakap tadi daripada umur 4 tahun dia memang minat dengan muzik dan membuatkan dia sekarang berada di tempat dia sekarang. Macam Nas sendiri ada mengarangkan lagu sendiri sebelum ni? Sebelum ni ada sikit-sikit lah, tapi tak jadi. belum sampai. Dan kita nak tahu juga macam Nas memang minat dengan muzik, macam mana agaknya Nas belajar untuk main instrumen alat muzik ni? Saya belajar muzik ni sebenarnya daripada mula-mula kawan-kawan dulu lah membagi dorongan dalam muzik, tapi kawan-kawan pula tak jadi. Jadi sebenarnya bermula daripada dorongan bapa saya sejak dari umur 4 tahun lagi. Yang mereka dah tunjukkan gitar kat saya. Ketika itu saya nyanyi lagu Kau Ilhamku. Lagu Manbai. Jadi mungkin kalau Nas sendiri belajar main muzik, mungkin ada cabaran-cabarannya kan? Memang ada cabaran-cabarannya. Mungkin agak sukar juga sebenarnya nak belajar instrumen muzik ni. Tapi tengok Nas main hari ni main gitar macam memang pro lah. So berapa lama agaknya sebenarnya masa untuk berlatih ataupun untuk sampai ke tahap sekarang untuk main gitar tu? Saya ambil masa dalam kalau nak ambil satu lagu sebulan boleh dah lah. Sebulan praktis apa semua. Tapi sebenarnya dah lama dah saya pegang gitar 2005 dah saya. Ketika tu umur 14 tahun tu. 14 tahun dah pegang gitar, sekarang dah 21 tahun. Jadi macam Nas sebab dah perform kat sini, dah perform dekat sana, tak terfikir untuk pergi ke platform mainstream yang lebih jauh, mungkin menghasilkan single? Saya untuk rumah semua saya telah menghasilkan 4 buah single. Saya pun telah ada pun single. Dah ada dah? Dah ada dah. Tapi single tu dikompos oleh komposer Rosli Ahmad. Rosli Ahmad. Ya. Dah ada 4 single dan semuanya lagu-lagu ni dah dimainkan oleh Nas sebelum ni lah? Ya, lagu-lagu ni dah dimainkan di radio-radio kerajaan. Di radio-radio kerajaan. Dan pengalaman Nas ni mungkin boleh menceritakan semasa nak buat recording untuk single. Tentang pengalaman ni saya nak share dengan semua, saya nak kongsi semua. Semasa saya dengar lagu demo Pasti Berseri ni, saya dengar banyak kali juga macam mana nak menyuarakan lagu ni. Kemudiannya mengalukan lagu ni, saya masuk studio. Bila masuk studio dia nervous. Perasaan gemetar tu makin menjadi. Yalah dengan aircon dengan sejuk kan. Seorang lah tu, lepas tu bilik vokal lah tu. Itulah masalahnya. Yang cabaran-cabaran dan sehingga kini saya mampu menyanyikan dengan baik. Tapi memang lagu-lagu yang dihasilkan, lagu-lagu ini oleh Nas, saya rasa memang boleh diterima ataupun boleh mendapat tempat kat pasaran muzik tanah air. Dan ialah macam Nas sendiri dah ada 4 single, tak ada terfikir nak buat album pula? Lagu memang dah ada tapi lirik tak ada lagi. Ada 4 lagi lagu nak buat tu ni, lirik dia tak ada. Belum jumpa orang yang sesuai untuk tulis sendiri. Betul. Untuk itulah perkembangan waktu kini, waktu sekarang. Tapi kalau kita lihat dekat Malaysia ni, dekat tanah air kita sendiri pun kita ada ramai penulis-penulis lirik yang memang cukup hebat. Tak pernah berbincang dengan diorang ke? Tak pernah pun berjumpa pun belum kesempatan. Tak apa, mungkin selepas ni insya-Allah mungkin kalau ada penulis-penulis lirik yang mungkin nak tuliskan lagu untuk Nas mungkin boleh bekerjasama dengan mereka Okey, baiklah, sajak kita dah dengar, lagu pun kita dah dengar. Jadi apa kata kita berehat dulu seketika untuk beri laluan kepada commercial break dan kita akan kembali selepas ini dalam Akuspirasi. Jangan ke mana-mana.